Ini soalan yang baik. Apa ciri-ciri yang kita kena ambil kira bila kita nak dapatkan ataupun kita nak beli satu AED? Selaku tenaga pengajar dalam first aid, orang yang pernah mengendalikan kes-kes CPR di tepi jalan, ini pilihan saya. Ini dia. Okey, pertama, bentuk yang mudah untuk digunakan. Okey, simple. Ada satu butang on dan satu butang shock. Tidak perlu nak beli fancy-fancy. Terbuka lah, tekan dia keluar macam-macam. Okey, boleh beli. Tak ada masalah. Tapi cuba tanya balik penjual anda, kalau benda tu rosak, boleh dapat ganti tak? Ada alat ganti atau tidak? Kalau dah rosak, tak boleh dah, macam mana? So, nampak? Senang. Straightforward. Okey. Kedua, arahan yang diberikan jelas, mudah untuk difahami. Call for help. Remove pads from package in back of unit. Apply pads to patient's bare chest as shown. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Shock advised. Charging. Stand clear. Press flashing shock button. Shock 1 delivered. It is safe to touch the patient. Begin CPR now. Nampak tak? Mudah kan? So, arahan yang diberikan jelas dan anda boleh follow. Satu lagi perkara yang anda kena ambil kira bila dapatkan AED adalah, adakah AED anda beli ini tahan lasak? Ataupun benda ini kena jaga seperti budak manja? Apa contoh lasak? Ini dia. Okey. Training mode. Call for help. Remove pads from package in back of unit. Apply pads. Masih boleh digunakan walaupun tercampak. Jelas tak? Clear tak? Dino kata.